Makluman terkini ada perubahan tarikh untuk ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat untuk tarikh Kongres Nasional Keadilan 2024-2025. Parti Keadilan Rakyat akan memaklumkan bahawa tarikh pelaksanaan Kongres Nasional Keadilan 2024-2025 telah diselaraskan semula. Berikutan Yang Amat Berhormat Presiden kita yang merupakan Perdana Menteri Malaysia juga perlu menunaikan urusan rasmi negara iaitu menyambut Ketua Negara ASEAN yang dijangka tiba di Malaysia pada 25 Mei. Keadilan menzahirkan penghargaan kepada semua ahli di atas kefahaman dan sokongan semua pihak terhadap penyelesaian ini demi kelancaran penganjuran Kongres Parti amat penting ini. So kita nampak kita punya PMX ni okey betul dia mengepalai sesuatu parti politik tapi dia tak biarkan urusan politik dia mengganggu urusan dia sebagai seorang Perdana Menteri, Chief Executive. Okey. Jadi tarikh baru yang akan dilaksanakan ialah 23 Mei 2025 hari Jumaat, pengundian pemilihan peringkat pusat dan juga perasmian Kongres Nasional. 24 Mei 2025 hari Sabtu, Kongres Nasional Keadilan 2024-2025 dan persiapan sedang berjalan dan akan diselaraskan semula mengikut ketetapan tarikh yang terkini. Jadi kami bagi pihak Studio Keadilan ingin menyuruh semua pihak yang terlibat agar mengambil maklum akan perubahan ini.